وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, para dhuyufur rahman, para tetamu Allah Ta'ala sekalian. Kita mulakan seperti biasa pertemuan malam ini dengan 10 ayatin min awali suratil kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. Seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irfan, hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Rabbul Alamin kerana dengan izin dan inayah, taufik dari Allah, tuan-tuan dan puan-puan, buat sekalian kita pada bicara kitab 40 hadis akhlak mulia yang kita bicarakan secara bulanan di sini. Moga-moga memperoleh segala kelebihan yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan buat seorang penuntut ilmu itu, insya-Allah. Allahumma amin. Dan malam ini, tuan-tuan, kitab yang ada pada sisi kita, yakni kitab 40 hadis akhlak mulia, tiba pada riwayat yang terakhir, yakni riwayat yang ke-42 sebagai riwayat tambahan, yaitu riwayat 41 dan riwayat 42. Dan malam ini adalah penamat ataupun khatam bagi bicara kitab ini. Barakallahu fikum. Dan riwayat yang ke-42 malam ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di bawah tajuk masyarakat madani yang diidam-idamkan. Masyarakat madani yang diidam-idamkan. Jadi tuan-tuan, bila lihat dan kita memerhatikan tajuk bicara kita malam ni, maknanya perkataan madani ni bukan barulah, lama dah tuan-tuan. Sentuh tu dulu tajuk, tuan-tuan, apapun ulah tajuk dulu. Untuk rekod, tuan-tuan, kitab ni selesai dikarang pada tahun 2002 di sisi Raudatul Rasul, di sisi maqam Rasulullah di kawasan Raudah di Madinah Al-Musharrafah, tahun 2002. 2012 10 tahun, 2022 20 tahun, 2025 maknanya 23 tahun. Perkataan madani ini dah diguna pakai dan dah ada pun dalam kitab kita ni. Jadi jangan klaim kata ni baru punya istilah, dah lama dah. Boleh rujuk kitab ni. Kalau kita tak jumpa riwayat ni, kita pun tak tahu. Rupanya ada dah perkataan madani diguna pakai. Tahun 2002 lagi. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillah. Dia jatuh tulisan la tu, lam alif la. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillah. Saya tak pasti cetakan terbaru tu bagaimana, sama ada dia kembalikan perkataan lam alif itu. Tapi cetak saya yang sebelum tuan-tuan masih lagi tidak ada perkataan la itu
dia jatuh tabak ataupun jatuh cetakan. Perkataan la yaumala zilla illa zilluh. Nah, jadi yang ada qalam boleh buat tambahan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumala zilla illa zilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Muttafaqun alaih. yakni hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi penamat riwayat kita malam ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan, sab'ah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya, yakni naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, yakni naungan Allah. Apa yang 7 golongan itu? Sebelum kita jumpa syarah selepas dari terjemah ini, yang pertama imamun adilun, yakni pemimpin yang adil. Ini satu dari 7 golongan itu. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Kedua, pemuda yang hidup, termasuk juga pemudi. Pemuda merujuk seorang laki-laki yang usianya muda belia. Pemudi merujuk kepada seorang perempuan yang juga usianya masih muda belia. Pemudi yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu 2. Golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terkait atau tergantung atau melekat dengan masjid. Apa maksud di sini? Seorang lelaki, termasuklah perempuan yang hatinya, apa maksud di sini? Ingatannya sedia dengan masjid. Sekali dia ada bab syarah dia. Apa maksud mu'allaq? Apa maksud terkait? Apa maksud melekat? Apa maksud tergantung hati pada masjid itu? Baik. Yang keempat, kata Nabi, yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak, wa rajulani tahabba fillahi ijtaba'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah. Maksud berhimpun di sini bertemu kerana Allah, dan berpisah setelah bertemu itu kerana Allah. Di golongan yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqal inni akhafullah. Lelaki yang dirayu, di golongan yang kelima.
lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina. Lalu ia, yakni lelaki itu berkata, aku takut akan Allah. Termasuk juga seorang perempuan yang diajak berzina oleh seorang lelaki yang tampan, maka perempuan itu menolak ajakan zina itu dengan berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Itu golongan yang ke-5. Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuh. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa, sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yakni sedekah sembunyi-sembunyi di luar pengetahuan manusia. Nah, itu golongan yang ke-6. Dan yang ke-7, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Yakni dan seorang lelaki yang mengingati Allah, termasuklah seorang perempuan yang mengingati Allah, duk seorang-seorang, duk munajat seorang-seorang, muhasabah seorang-seorang, fafadat aynah, dalam duk kenang, dalam duk zikir munajat itu, maka mengalir air matanya. Tiba-tiba tak semena-mena jatuh air mata. Tak dipengaruhi oleh siapa pun. Seorang-seorang dia je. Atas rasa sedar dirinya, atas rasa menyesal atas perbuatan apa yang telah lalu dari perkara sia-sianya itu, atau dosa maksiatnya itu, atau rasa atas kesedaran terabai mana-mana bahagian hidup suatu ketika dulu yang tempoh itu tak boleh patah balik dalam hidup dia. Dia satu bab jatuh air mata, mengalir air mata penyesalan dan pengharapan dia pada Allah. Semoga baki hidupnya Allah sempurnakan kebaikan untuk dia. Jatuh air mata ni, maka itu juga golongan yang akan berjaya mendapat naungan arasy Allah yauma la zilla illa zilluh di akhirat kelak. Baik, keterangan inilah 7 unsur kepada masyarakat madani yang kita idam-idamkan. Nah, tengok ciri-ciri masyarakat madani, inilah suluh kita. Apa maksud suluh kita? Inilah perhatian kita, tuan-tuan. Nabi dah datang dah suatu tata syarah. Hari ni kita guna apa? Tata kelola ke apa? Nabi habaq dah tata kelola ni untuk mendapat, mewujud, menyubur dan memastikan masyarakat madani memihak dan ada bersama kita. Kalau wujud ke-7 unsur ini dalam satu masyarakat, maka masyarakat itu ialah masyarakat madani. Tak apa kau ulang kerap ni tentang perkataan madani ni, tak apa nak. Itu tuan kata saya dulu memang ada dalam kitab ni. Ni pun nak kena clear dulu tuan-tuan. Tak pernah main hujung tak ending duk sebut madani ni. Tak, ni ada dalam kitab tuan-tuan, tak percaya ambil kitab. Baca pun kitab baru, malah ni orang nak khatam dah kitab baru pula dah. Aduh. Khatam malah ni baca dia beli kitab baru, hak kita nak khatam ni. Rupa-rupanya bukan baru beli ustaz itu bisa buat lek rumah dia no. Hak kitab baca ni, jadi baca tak ada kitab hak duk mengaji selama ni. Baca beli baru. Dah tu baru, apa masalah dia? Tolong sign sat. Boy. Itu pun satu juga tuan-tuan ni. Buat turun autograf sat. Kata mengaji dengan ustaz ni. Kemah, baca kemah. Amboi. Luar jangka kita ni.
Kerja buat pacak ni, kita pun tak sangka. No? Tapi kira hari kita khatam, hari baru kitab dia beli. Itu cerita dia. No? Dia baru beli. Jadi lambat nak rosak lah, lambat nak lekang. Pasal baru beli kitab ni. Jadi ada perkataan Madani ni tuan-tuan. Jadi kalau ulang-ulang tu, saya tak ada kaitan dengan mana-mana istilah tuan-tuan. Baca pengarang sebut, Tok Guru kita sebut ni, 2002 dah ada perkataan ni. Dan untuk rekod tuan-tuan, isi kandungan kitab, satu-satu kitab, bila ditabur, dicetak semula, yang di tangan saya ni cetakan kali ke-8 lah. Setiap kali cetak 88 kali ni, 88 muka luar ni lain. Dia setiap kali cetak luar ni akan ada kulit yang barulah, tapi isi kandungannya satu pun tidak akan dikurang dan ditambah. Itu amanah dalam bab percetakan. Jadi maknanya perkataan Madani sebut lagi tuan-tuan, memang dalam kitab kita lah, bukan saja buat mai. Dan kalau wujud ketujuh unsur ini dalam sesebuah negara, maka negara itu ialah negara Madani sebenar. Bukan omong-omongan, bukan wayang. Ni real punya Madani. Bila dia ada ketujuh apa yang Nabi sebut dalam riwayat ini, yang patut ada pada seluruh lapisan dan segenap masyarakat umat Islam itu. Kerana unsur-unsur ini melengkapi semua lapisan masyarakat pada suatu negeri. Mereka itu ialah yang pertama, dia nak ramai kat kita dari 7 itu. Pertama, yang perlu ada pada sebuah negara itu, pada melahirkan masyarakat Madani, pemimpin yang adil. Mula-mula sekali Nabi kata imamun adilun. Setengah riwayat disebut al-imamul adil, yakni pemimpin yang adil. Hak ni tonggak utama dia. Sudah pasti pemerintahan yang adil itu akan disenangi oleh rakyat, kerana rakyat merasakan kebahagiaan daripadanya, yakni pemerintahan daripada pemimpin yang adil itu. Apapun titik tolak dia, situ dulu. Rakyat seronok, rakyat rasa bahagia, rakyat rasa tidak tertekan, rakyat rasa aman. Akhir rakyat mendoakan pemimpin yang baik itu. Dan hidup itu saling bantu membantu. Hidup itu antara rakyat dan pemimpin kuat menguat. Kerana masing-masing bawa manfaat pada satu pihak yang lain. Pemimpin bawa manfaat pada rakyat, rakyat akan mendoakan kesejahteraan kepimpinan yang sedang berjalan dan berlaku. Jadi ada kait. Bukan kata pemimpin satu bab, rakyat satu bab. Tidak, berkait. Umpama isi dan kuku, umpama aur dan tebing. Kena ada. Dan bila kena ada, dan kena berlaku sempurna dalam dua bab ni. Sempurna dua bab ni. Baik. Maka akan wujudlah kerjasama. Dia abang dah. Dalam pemimpin yang baik, tuan-tuan, kita tak sedok rasa susah, kita tak sedok rasa fikir jauh. Akan ada pada ketika pemimpin yang baik itu, rakyat yang baik akan ada di situ, akan lahir di situ, hasil daripada adanya pemimpin yang baik, yang akan bagi kerjasama dan kesefahaman antara rakyat dengan pemimpin, dan akan majulah negeri itu atau negara itu. Puncanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, apa lawannya? Apa sebaliknya? Pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang adil itu punca sejahtera satu negeri dan negara,
punca bahagia antara kehidupan rakyat dan kepimpinan itu, maka bila sebaliknya yang berlaku, kalau pemimpin yang zalim pula, di sana akan ada juga rakyat yang sengsara, rakyat yang menderita, rakyat duk terima kesan daripada kezaliman yang berlaku. Dia tetap akan ada hubung kait. Sebab tu tuan-tuan bukan senang nak jadi pemimpin ni. Waktu sebelum, ya, kita boleh cakap macam-macam. Sebelum, ya, janji macam-macam. Tapi bila kita naik, kita duduk di satu-satu kepimpinan, barulah seorang itu benar-benar diuji oleh Allah atas pengakuan kebenaran kepimpinan yang dicanang-canangkan. Tak kira siapa pun. Sebelum, saya pun boleh sembang kemas tuan-tuan ni. Cerita bab sembang sebelum ni. Dia jadi ya, mula. Dan waktu itu juga masyarakat juga, yakni rakyat akan mula menilai apa yang sebelum itu dicanang-canang, dijanji-janji dan sebagainya. Tetapi kalau pemimpin itu zalim, maka ia tidak disenangi oleh rakyat dan tidak mendapat kerjasama dari mereka. Pakai dah lah. Porak peranda masing-masing orang kata dalam keadaan tekanan, maka tak merasakan manfaat daripada kepimpinan yang sedia ada. Kalau pemimpin itu zalim, tu dia impak dia, kesan dia. Dan tidak mendapat kerjasama daripada mereka. Buat apa, rancang apa pun tak akan berjaya. Tak ada kerjasama daripada bawahan, kerana rakyat rasa ditindas, dizalimi. Maka segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan lancar, maka susahlah untuk mencapai kemajuan. Apapun titik tolak, tuan-tuan, mainlah istilah apapun sekarang akan datang, titik tolak dia, pemimpin itu hendaklah seorang yang bersifat adil. Bukan hanya jaga satu-satu pihak, bukan hanya atas kepentingan sesuatu, tidak, tapi untuk seluruh rakyat di bawah kepimpinan dia yang dia peroleh amanah dan juga mandat itu. Nah, ini apapun istilah pun, hak ni dulu pemimpin yang adil, barulah apa yang kita rancang, plan tak plan ke apa ke, jangka panjang ke jangka pendek ke, hak ni dulu apa-apa pun mesti ada. Nah, yang pertama. Yang kedua, pemuda-pemuda yang rajin beribadah, yang akan berada selain daripada pemimpin yang adil, akan berada dan layak menerima naungan arasy Allah di akhirat. Golongan yang kedua, pemuda-pemuda yang rajin beribadah. Kenapa disebut pemuda? Sebab bukan senang pemudi nak ibadat waktu muda ni. Sebab dia nampak waktu muda ni waktu sonok, waktu nak hip hore, waktu nak, orang kata apa, maut tak nampak lintas depan mata lagi. Lebih kurang lagu tu lah. Tak nampak lagi belah liang-liang lahat tu, liang-liang kubur tak apa nak bayak di mata mereka lagi. Rasa nak seronok, lepas seronok, lepas nak seronok. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan nafsu yang kuat, ajakan-ajakan, gamitan-gamitan pada usia muda, apa-apa pun seronok time tu, tuan-tuan dan puan-puan, dah lalu dah waktu tu. Dan nampak apa yang kita gambarkan ni, tiba-tiba mampu taat pada syariat Allah, tiba-tiba mampu rukuk dan sujud pada Allah. Waktu orang kata bergelora nafsu syahwat, bergelora kehendak, macam-macam rasa nak buat. Kadang-kadang syariat tak rasa nak tengok sangat. Hukum hakam halal haram ni tak apa nak nilai sangat dalam pertimbangan hidup ni. Tiba-tiba taat perintah Allah orang muda ni, tiba-tiba rukuk dan sujud, tiba-tiba
ambil berat apa yang datang daripada Allah dan Rasul dalam hidup dia, yang kita namakan, kita sebut apa? Kehidupan yang bersyariat pada usia muda. Tuan-tuan, macam mana usia muda tuan-tuan dulu? Kenai agama tak? Kenai Allah Rasul tak? Taat perintah Allah Nabi tak? Kalau jawabnya ya, dapatlah bahagian ni. Tapi kalau duk rasa 50 tahun baru mula balik ustaz, jam. Ada tuan-tuan 50 tahun baru mula balik. Allahu Akbar. Satu cerita dah terlepas lah bahagian-bahagian yang kedua ni. Pemuda yang dia kata apa? Pemuda-pemuda yang rajin beribadat. Biasanya yang rajin beribadat itu hanya orang yang sudah tua. Ni bukan saya nak kata tuan-tuan pengarang ni. Tuan-tuan berani ke marah kat pengarang ni? Saya baca ni. Adapun anak muda, dia kata hak tu rajin ni pasal tua. Pengarang kata, bukan saya ulang suara, bukan saya kata, pengarang kata. Sebab apa? Sebab tua ni duk nampak apa? Duk nampak apa yang anak muda, orang muda tak nampak. Tengok duk bayar dia seorang-seorang, Allah panggil, aku bila tak tahu. Tak apa hari kot. Tunggu lagi dia kata. Ayat tu tunggu lagi. Tu duk pulun tu. Pulun tu kira all out full gas lah kira. Pulun sungguh putih tali kasut tu, punya pulun. Sebab nampak jangka hayat tu tak sebanyak yang dia dah dapat selama ni. Sikit je lagi. Kalau umur 60 takkan nak hidup 60 lagi. Kalau umur 70 takkan nak hidup 70 lagi. Takkan nak mati umur 120, takkan nak mati umur 140. Sama-sama air tu pulun. Pasal kih tua. Hak muda ni dia makhalik. Relax dulu. Ni zaman seronok, time seronok kan, kawan-kawan pula hak 2-3 suku pula jenis. Tak ada membantu ke arah agama, tak ada memperingat bab-bab hukum hakam. Lahum gitu ya. Lalu zaman remaja, lalu zaman muda, jahil agama. Tiba-tiba hak pemuda-pemudi ni dia kenal Tuhan, kenal Nabi dia. Hari ni kita seronok tuan-tuan, buat majlis salawat ke apa ke, ramai anak-anak muda tuan-tuan. Kita ingatkan konsert je ramai anak-anak muda ni. Rupanya cenderung itu lebih pada majlis-majlis agama. Allahu Akbar kabirah. Baik di negara kita Malaysia, baik jiran kita di Thailand, baik Indon. Seronok kalau majlis-majlis ilmiah golongan-golongan muda ni. Semua cenderung ke arah agama. Aura tu ada. Adapun anak muda, maka mereka banyak bermain dan mengisi waktu hiburan, mengisi waktu dengan hiburan dan perkara-perkara maksiat. Ghalibnya lagu tu. Apabila di suatu negeri dapat terbina anak-anak muda untuk rajin beribadat, maka suasana akan berubah dari pesta maksiat kepada majlis zikir dan munajat. Majlis keramaian hanya wujud dalam bentuk olahraga yang tidak dicampuri dengan perkara-perkara maksiat. Anak-anak muda dilatih untuk tahan lasak dan bermental perjuangan, bukan dibiasakan dengan hiburan, kemanjaan dan pesta-pesta maksiat. Di tonggak satu-satu negara, golongan muda, pemuda dan pemudi, pewaris anak bangsa, kalau beriman, insya-Allah tuan-tuan, tak susah perjalanan satu-satu tadbir negeri dan negara itu. Tidak jenuh hatok program nu, program pemulihan ni, program nu, jenuh atok tuan-tuan nak ligat dengan kelaku gelagat muda-mudi ni, jenuh atok program. Namun hasil kadang-kadang kita tak nampak apa kesan kebaikan dia. Hak hanyut semakin hanyut, hak lara semakin lara, hak program kuih bertambah, program kuih bertambah. Dengan sebab anak-anak muda kita
jauh daripada hidayah. Mudah kata senang, jauh daripada masjid lah senang. Itu punca dia tuan-tuan. Tapi kalau anak itu, pemuda-pemudi itu yang beriman, bertakwa pada usia muda, tuan-tuan jangan risau. Tak akan tergadai dan tak akan terjajah negara dan negeri kita kalau golongan muda-mudi itu beriman pada Allah Ta'ala. Kalau dah, tak ada jaminan untuk perkara itu, tuan-tuan dan juga perempuan sekalian. Baik. Yang ketiga, yang layak mendapat naungan arasy Allah Azza wa Jal, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terkait dengan masjid. Ni seronok tuan-tuan. Kita ada ulang alik main masjid ni. Noh, lepas mai balik teringin nak mai. Ada tak rasa lagu tu tuan-tuan? Ke mai mana orang paksa kita? Dah sukarela. Mai malam ni kita atur masa kita, korban waktu rehat kita. Guna kemampuan yang ada, nikmat yang ada untuk sampai ke sini. Seorang lelaki yang hatinya sentiasa terkait dengan masjid. Mereka menjadikan masjid sebagai syiar agama, khususnya untuk sembahyang berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila mereka keluar dari masjid, balik je dari masjid setelah sembahyang subuh, ni contoh pengarang sebut ni, mereka bertanya kepada hati mereka, bila pula akan balik ke masjid? Balik sembahyang subuh, teringin nak main zuhur pula. Kalau tak main sini pun, mana-mana binaan rumah Allah Ta'ala yang lain, nak pi sembahyang tang mana laung azan tu. Takkan kita kena urusan sana sini. Tak mana rasa dengar azan teringin nak pergi sembahyang di masjid di mana kita berada waktu semasa itu. Sudah tentu hati mereka yang tertambat dengan masjid itu akan menjawab. Kalau mau duk tanya dalam diri lagu tu, maka sahih dah pengarang kata. Hak nak jawab soalan tu, nanti saya akan kembali lagi ke masjid untuk sembahyang zuhur. Kau mana pun nak khatiak nak sembahyang juga di masjid lepas-lepas ni. Kalau tak boleh pergi zuhur, asar aku nak pergi. Tak ada asar, maghrib kok mana pun bagi sampai. Nampak tak? Ni orang yang hatinya terkait, melekat, tergantung di masjid. Yang ni ingatannya dia tak boleh buang daripada ingat untuk pergi ke masjid. Hak ni yang Allah bagi pada kita tuan-tuan dan puan-puan. Tahniahlah, peliharalah nikmat ni. Maknanya korang-korang kita dah dapat satu dah sebab untuk kita dapat naungan arsy Allah di akhirat kelak. Kalau lebih lagi daripada satu sebab, min babil aula, lebih-lebih utamalah. Hak tu lagi seronoklah tuan-tuan. Baik. Dan apabila mereka keluar dari masjid setelah sembahyang zuhur, mereka bertanya kepada hati mereka, bila pula akan balik ke masjid? Sudah tentu hati mereka yang tertambat dengan masjid itu akan menjawab, nanti saya akan kembali lagi ke masjid untuk sembahyang asar. Balik zuhur tanya bila pula nak pergi sembahyang asar. Dan ke pi ni, tak kalut benda lain ke, sibuk benda lain ke. Dan begitu seterusnya. Syiar agama nyata kelihatan di masjid. Hati mereka tertaut dengan masjid, yakni ingatan mereka itu. Masjid telah menjadi jantung masyarakat. Apa tak? Pembinaan masyarakat madani itu. Apa ciri-ciri dan konsep dia? Ambil dari riwayat ni. Yang keempat, dua orang lelaki yang saling kasih mengasihi dan cinta mencintai kerana Allah. Yakni berkawan, dua orang berkawan bukan ada kepentingan apa-apa. Bukan nak ambil apa-apa kesempatan dalam bab berkawan, bersahabat. Tidak. Tapi masing-masing nak bawa manfaat dirinya kepada kawannya yang lain. Masing-masing nak membantu kawannya pada waktu susah dan bersama sonok waktu senang. Ni orang berkawan kerana Allah. Bukan berkawan nak ada something, ada udang di sebalik mi ke apa. Dah. Bukan duk nampak hak ni nak jadi mangsa dia ke depan, buat baik-baik, lepas ni ngap kawan tu. Dah. Bukan nak jadikan seorang itu mangsa dalam hidup dia. Ambil harta ke, ambil pengaruh ke, ambil pangkat jawatan ke. Bukan tujuan tu.
tapi kawan tu kerana Allah. Kawan tu kerana Allah. Inilah yang memang berlaku selama ni di kalangan kita. Barakallahu fikum. Bersahabat, berkenal-kenalan, tak ada kepentingan apa pun, tapi kita bertemu di sini kerana Allah Ta'ala. Baik. Masyarakat madani, jumpa lagi tuan-tuan, adalah didasari dengan kecintaan yang ikhlas di antara para penduduknya. Masing-masing hormat menghormati, santun menyantuni. Jadi semua kegiatan yang berlaku adalah atas dasar cinta dan kasih. Perniagaan, pertanian, sebutlah apa pun, pertukangan, apa lagi? Industri, apa lagi? Perkhidmatan. Tuan-tuan, ingat komen ke pengarang kita ni disebut habis tuan-tuan. Dia pun kata tok guru dulu ingat pandai mengarang. Ni. Celek mata luah ni tuan-tuan. Saya tak ada edit apa tak ada masa nak edit karangan orang ni. Hak kita pun tak terkarang. Nak pi ubah hak orang pula. Ni dah ada dah. Perniagaan, pertanian, pertukangan, industri, perkhidmatan, apa sahaja dan sebagainya adalah dilaksanakan atas dasar cinta, bukan atas dasar untuk mengaut keuntungan semata-mata. Itu dasar masyarakat madani yang patut dan kena ada. Kalau peniaga cintakan pembeli, ni dalam bab urus niaga, penjual pembeli ni, dia kata apa? Kalau peniaga cintakan pembeli, maka peniaga tidak akan menipu pembeli. Dia akan pastikan pembeli mampu beli barang yang dia jual. Nampak tak tuan-tuan? Dan dia juga pembeli, dia akan tolong penjual supaya penjual itu dia dapat bahagian modal untung dia. Akhirnya rancak urusan jual beli itu dan tak, orang kata, bungkui sekerat dan separuh jalan perniagaan orang Islam ni. Jadi pembeli, penjual masing-masing ada peranan dalam kelangsungan ekonomi umat Islam. Tidak satu bab gulung, satu bab gulung tikar, satu bab gulung tikar di kalangan kita ni. Bila masing-masing duk ambil kesempatan, masing-masing nak perjahanam, nak perjatuh sama-sama kita. Baik. Islam bukan nak lagu tu, dan itu bukan cara Islam. Kalau pegawai cintakan rakyat, maka pegawai tidak akan mengabaikan tugasnya, dan begitulah seterusnya. Ini ciri yang keempat. Yang kelima, lelaki yang kuat imannya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh godaan yang datang mengganggunya, walaupun godaan itu datang dalam keadaan yang sangat menggiurkan dan dalam suasana yang sangat memberangsangkan. Lelaki itu tetap mempunyai pendirian yang jelas dan sentiasa berkata, aku takut akan Allah. Maksudnya daripada dalamannya dah kuatlah untuk menolak unsur-unsur maksiat itu. Rohaninya dah terbina. Ni yang berlaku tuan-tuan, rasa generasi kita dengan apa yang datang dalam teknologi, dengan apa yang datang dengan dunia tanpa sepadan hari ini, mereka jumpa suasana-suasana ni dalam keadaan rohani mereka kosong. Tak ada bekai dalam diri mereka. Mai hadap, hanyut lagu tu ya. Maka penting pembinaan rohani golongan rakyat, termasuklah generasi kita yang akan datang ni. Sehingga sampai suatu ketika seorang perempuan ajak berzina. Perempuan ni bukan kaling-kaling, ada kelebihan, ada rupa parah, segak gamin, ajak tiba-tiba seorang lelaki ni mampu menolak ajakan itu. Walhal siapa pun tak tahu kalau dia berzina. Sama juga perempuan yang diajak oleh seorang lelaki, dengan kekuatan iman yang ada pada seorang perempuan tu, dia menolak zina, ajakan zina dari seorang lelaki yang tampan itu. Walhal boleh saja dia berzina dengan kehendak dirinya, tapi dengan sebab iman yang bersemi dalam dirinya, dia mampu tolak jauh-jauh apa yang nafsu tolak. Pembinaan iman tu.
spiritual manusia itu kena ada dan kena kuat. Tambah zaman yang akan lebih mencabar, yang akan berlaku dalam zaman-zaman yang akan datang, yang kita tak tengok dah zaman tu. Anak cucu kita yang akan jumpa zaman-zaman tu. Yang keenam daripada 7, penderma-penderma yang ikhlas, yang menyumbangkan hartanya untuk kesejahteraan umat ini. Mereka menyembunyikan sumbangan mereka. Mereka tidak mengharapkan apa-apa pujian dan sanjungan dari makhluk. Mereka menderma semata-mata mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Mereka suka membela nasib orang yang lemah. Mereka suka membantu golongan yang kurang bernasib baik. Tetapi mereka tidak mempunyai tujuan. Hari ini kalau bagi apa-apa, bagi ada makna. Itu tak ada berkat. Tak ada berkat baik dari pihak orang yang bagi, dan tak ada berkat bagi pihak baik orang yang menerima. Tuan-tuan, penting sedekah ikhlas kerana Allah. Kalau tuan-tuan sedekah secara jahar, secara terang-terang pun, niatlah sedekah terang-terangan itu dengan tujuan dakwah, supaya orang buat apa yang kita buat dari kebaikan sedekah itu. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan takabur, dan jangan ada apa-apa tujuan dari sumbangan dan sedekah kita itu. Tapi ikhlaskan kerana Allah. Nah, barulah wujud masyarakat yang tolong-menolong kerana Allah dan sanggup segala-gala mengenepikan kepentingan-kepentingan peribadi yang lain. Baik, yang ketujuh, taqwa dan ikhlas kepada Allah. Golongan yang banyak bermunajat kepada Allah, banyak berzikir, sama ada bersendirian atau bersama orang ramai. Mereka banyak bertaubat dan menangis di hadapan Allah, yakni dalam suasana zikir mereka itu. Apabila nama Allah disebut di lidah mereka, hati mereka merasa gentar, hiba dan khusyuk. Takutkan seksa Allah. Maknanya yang sebut di mulut ni bukan takat mulut semata-mata. Dia meresap, dia bawa kesan tu sampai ke hati. Yang akhir nampak kesan pada perlakuan mereka sesudah itu. Baik akhlak mereka, baik tindakan mereka, baik fikrah, cara berfikir mereka berubah dengan sebab kesedaran takutkan Allah itu. Ya? Lalu mereka mengalirkan air mata sebagai luahan. Tuan-tuan, bilalah kita teriak kerana Allah ni? Bila last kita menangis kerana Allah? Itu persoalan untuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan teriak menangis kerana dunia yang luput, yang hilang daripada kita. Tak mau tanya bab tu. Nah, ni yang orang kata apa? Yang mengalir air mata itu kerana takutkan Allah dan kenangkan kekurangan yang ada pada kita sebelum kita nak jumpa dengan Allah ni. Jatuh air mata. Golongan itu tidak akan menangis di akhirat, dan golongan ini akan berada di bawah naungan arsy Allah di akhirat. Baik. Nah, dia kata kalau unsur yang 7 ini yang disebut, yang Nabi kata sab'atun ini wujud di dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat madani. Ada tak tanda-tanda tu hari ini, tuan-tuan? Ini kita nak kena renung. Nah, Islam dah lama suruh. Sebab tu Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam tu lengkap dah. Islam tu dah sempurna. Cuma yang jadi tak lengkap, tak sempurna, berlakulah kepincangan-kepincangan kerana umat itu sendiri yang jauh daripada agama dan penghayatan agama itu. Walhal apa yang ada pada agama sudah cukup menyempurnakan segala-gala yang manusia itu nak dalam seluruh lapangan hidup mereka. Nah, baik.
Masyarakat yang bertakwa kepada Allah, ini juga ciri-cirinya, keperluannya yang perlu ada. Masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang hidup dengan nilai Rabbani, masyarakat yang selalu mendapat redha dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ini adalah riwayat yang terakhir, 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah di akhirat. Dan bahagian penutup kita baca sekali lalu, marilah kita memperbanyakkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memilih kita sebagai umat Islam, iaitu apa kata pengarang, sebaik-baik umat yang pernah wujud di atas muka bumi ini, dan yang telah mengutus kepada kita sebaik-baik Rasul yang pernah diutus di atas muka bumi ini. Kita sebaik-baik umat, alhamdulillah, yang pernah ada atas bumi ini, dan kita juga memiliki sebaik-baik Rasul yang diutuskan dalam sekian banyak Rasul itu. Syukurlah atas perkara itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang membawa rahmat dan kesejahteraan untuk sekalian alam, dan baginda juga telah mengajar dan mencontohkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik terhadap Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, atau terhadap sesama manusia yang sama-sama hidup di atas permukaan bumi ini. Seperti yang telah kita ikuti pada hadis-hadis yang lalu. Hadis yang mana? Ni, hak khatam malam ni, 42 riwayat. Di mana kita telah mendapati contoh-contoh yang sangat tinggi yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh kerana itu, tak perlulah kita mencari pemimpin dunia yang lain daripada baginda untuk dijadikan sebagai ikutan. Nak cari contoh kepimpinan, tak payah tengok pemimpin-pemimpin lain. Tengok apa yang ada pada diri Nabi pun dah cukup lengkap dan sempurna. Itu maksud pengarang. Uswatun hasanah untuk kita, baik rakyat, baik pemimpin, baik golongan muda, baik golongan tua. Nabilah rujuk, tempat panduan kita bersama. Baginda telah, ketinggian pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlak baginda telah diakui oleh kawan dan lawan. Baginda telah dicintai oleh sahabat-sahabatnya dengan sepenuh hati dan setulus perasaan, manakala musuh-musuhnya pula telah mengakui ketinggian akhlaknya walaupun mereka memusuhinya dan berusaha untuk membunuhnya. Mereka memusuhinya bukan kerana tidak percaya dengan amanah dan kejujurannya, tetapi mereka memusuhinya kerana dorongan hawa nafsu dan keangkuhan yang wujud dalam hati mereka, dalam hati mereka sendiri. Mereka tidak mendapat apa-apa kecederaan yang boleh dijadikan sebab untuk menodai kepribadiannya, yakni kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang disinggungkan di dalam firman Allah Ta'ala, innahum la yukadzibunak walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. Suratul An'am ayat 33. Maksudnya, sesungguhnya mereka, yakni musuh-musuh kamu wahai Muhammad, tidak mendustakan engkau, yakni wahai Muhammad, tetapi orang yang zalim itu, tapi pasal mereka melawan, menentang, memerangi kamu, tetapi orang yang zalim itu ingkar kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Gitu ya. Tapi bab kamu mereka tak sanggah. Bab kamu mereka tak ada pertikaian apa-apa. Bab kamu wahai Muhammad, mereka mengakui kelebihan dan kebaikan kamu. Tapi dengan sebab keangkuhan mereka, ego mereka, fanatik mereka, sebab itulah mereka tentang kamu wahai Muhammad. Maka buku ini memaparkan kepada kita hadis-hadis yang menyebutkan contoh-contoh yang ideal dari ketinggian akhlak baginda dan memuatkan tunjuk ajar yang baginda berikan untuk membimbing kita ke arah kesempurnaan akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap kekuatan iman yang berakar umbi di dalam hati.
maka hendaklah kita menjadikannya sebagai petunjuk. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila khatam jangan tutup habis kitab ni, bukalah, tadahlah apa yang kita telah bahas, supaya datang ingatan kita apa yang kita bicarakan di sini, dan pembimbing untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Mudah-mudahan, kata pengarang ini, almarhum Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari Al-Makki, yang ada tulisannya bersama kita, yang kita tadah berapa tahun kebelakangan ini, mudah-mudahan beliau berharap kita dapat mencontohi akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan mudah-mudahan banyak doa dia pada kita yang mengaji ini, dan mudah-mudahan kita akan bertuah apa? Dengan sebab itu ulang-ulang sebut qala rasul, qala rasul, qala rasul. Hadis Nabi ini bila diulang-ulang, dan dia kata apa? Dan mudah-mudahan kita akan bertuah mendapat syafaat dari baginda pada hari kiamat nanti, dan selamat dihalau di padang mahsyar. Maksud akhirat nanti kita bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan baginda. Amin ya rabbal alamin. Dia kata, dia tulis bawah ar-raudah asy-syarifah. Ni raudah di Masjid Nabawi, maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penamat tinta pengarang kitab ini, tamat tulisan di sisi raudah Nabi. Nak ambil berkat sebab nak bicara hadis Nabi, penamat pengarang pi ke Madinah, pi ke Masjid Nabawi, duduk dekat dengan raudah. Masjid An-Nabawi, Al-Madinah Al-Munawwarah, Ahmad Fahmi Zamzam, tuan guru kita almarhum rahimahullah, atau pergelarannya Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Bila tuan-tuan khatam tulisan beliau ini tamat 26 Syakban 1423 Hijrah, bersamaan 2 Oktober 2002 Masehi. Dah 23 tahun kitab ni diulang cetak, khazanah tak pernah terhenti. Dan selama itu juga pahala sampai pada tuan guru kita ni rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita sedekahkan bacaan Fatihah kepada almarhum tuan guru kita Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah, yang digelar dengan kunyah Abu Ali Al-Banjari Al-Makki. Mudah-mudahan Allah mengkurniakan segala kebaikan dan hasanah dunia yang bawa sampai akhirat kepada beliau, dan melapangkan kubur beliau, mengurniakan segala kebaikan dan janji-janji bahagia di alam barzakh itu dengan asbab khazanah yang beliau tinggalkan untuk kita pecinta-pecinta ilmu. Mudah-mudahan Allah cucuri roh beliau dan kurniakan kesempurnaan untuk perjalanan akhirat beliau, sehingga melayakkan beliau menjadi sebahagian dari ahli syurga Allah. Termasuklah mudah-mudahannya juga kita yang mempelajari kitab beliau selama ini, lin nabiyil karim wa alihi wa ashabihil kiram, wa khususan ila ruhil marhum al-musannif awil muallif hadzal kitab al-syekh al-marhum Abu Ali Al-Banjari Al-Makki An-Nadwi, wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.